bakso sedap yang kamu makan di Kuala kemarin masa kamu balik raya ya. Baru ini kamu nak bercerita dengan kamu. Biar lambat sikit cerita lah, tak ngapalah. Sedap baksonya kamu. Yang ini adik kamu order. Ini kamu makan dekat sini. Dekat mana? Kat Padang Polo tu. Kamu tahu Padang Polo? Turun bukit Padang Polo tu, straight aja tegak ke depan. Ada kedai makan belah kiri tu. dia jual bakso, nasi ayam penyet. Ini kamu order ni nasi pecel. Nasi sayur pecel. Ni anak Pakistan ni makan nasi ayam penyet. Pak saudaranya makan bakso. Bakso apa nama dia, nak bakso beranak. Tak ada pula bakso beranak tu. Dia order lah bakso. Ini bakso apa ke namanya, Allah dah lupa koma. Bakso mercun. Rasa bakso mercun dalamnya kan kita tengok apa mana. Tapi nasi pecel dia sedap. Pecel dia sedap. Kamu kena order pecelnya. Dia kalau ni kan ada masa kamu datang tu ordernya agak lambat sikit lah siapnya. Biasalah kedai makan ya. Tapi berbaloi tunggu, memang sedap. Nasi ayam penyetnya sedap. Apa nama baksonya sedapnya. Ni bakso mercun. Pecelnya sedap. Kamu balik Kuala esoknya Raya Haji nak datang lagi singgah sini ya. Kamu tengok ini bakso mercun namanya. Besar baksonya. Lepas tu memang terasa lah dia punya apa nama daging tu. Tak ini kalau tak hanya lah bahasa awaknya, tak hanya setengah tu awak makan baksonya dia macam bawahnya daging. Yang ni tak, ini memang sedap. Anak kamu yang Pakistan ni pun kamu makan. Kamu tengok ini pasal namanya bakso mercun. Rasanya lah namanya bakso mercun. Kamu dah tak ingat kamu balik kampung ini masa raya ke berapa ke kamu pergi makan di situ ya. Dalam tu kamu tengok, dalam tu dia ada letak cabai. Sedap. Dia pedah tapi sedap lah. Letak pula kicapnya. Kau menang anak gemar pun gemar. Dia pedah-pedah dia tu, tapi pedah yang ndak lagi. Dia pedah tapi rasa ndak lagi makan. Lepas tu bila hirup dengan pedah je, minum lagi air ais. Itu kan makan lagi. Kuahnya memang sedap. Kuahnya sedap. Dia punya daging bakso tu pun sedapnya. Gemar makan berpeluh-peluh. Gila kamu tengok dekat Padang Polo tu.